Masa yang paling sesuai untuk kita bersedekah itu bila? Bila masa yang sesuai untuk kita bersedekah? Daripada Abu Hurairah, dia kata ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik sebelum kita nak sambung. Lelaki itu tanya dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bilakah masa yang sesuai untuk aku bersedekah? Bila masa aku bersedekah ni pahala dia besar? Nabi kata apa dia? Sedekahlah pada keadaan dan masa hang sihat. Nabi kata yang pertama. Nabi kata, pertamanya hang nak sedekah ni yang terbaiknya bila? Bila hang rasa hang sihat. Ni waktu kita sihat, Pak Long, waktu kita ni pun perlukan duit. Duit pun kita boleh buat macam-macam, tapi kita mengutamakan sedekah. Kita sedekah waktu kita sihat. Yang kedua, Nabi kata, waktu hang rasa hang bakhil. Sedekah ni terbaik hang nak bagi bila? Yang pertama waktu hang sihat. Nak ngak tinggal berapa hari lagi, waktu tu boleh lah sedekah. Tapi yang afdalnya waktu hang sihat. Dan orang duk main duk suap ayat Yasin guna perca kain, Pak Long, waktu tu nak sedekah boleh. Tapi Nabi kata yang terbaik waktu hang sihat. Dua, Nabi kata bila? Waktu hang rasa hang nak bagi tu hang kedekut. Dia kata mau bagi, dia kata pakai tak ada apa. Waktu tu Nabi kata terbaik hang bagi. Waktu hang rasa kalau aku bagi ni aku susah, waktu tu terbaik bagi. Nabi kata lawan bisikan syaitan yang duk ajak hang jangan duk derma, yang duk ajak hang jangan duk sedekah. Lawan. Nabi kata pada masa tu lawan. Ketiga, bila dia waktu hang terbaik nak bagi ni, waktu hang pun banyak angan-angan. Nabi kata duk angan-angan nak kaya, waktu tu sedekah, Pak Long. Waktu tu sedekah. Sama bila masa terbaik main mengaji, Pak Long? Waktu sihat. Waktu sihat lah main mengaji. Ni tak mau main mengaji. Bila sakit dia suruh ustaz pergi ziarah dia. Dia kata, ustaz doa lah ustaz no, minta saya sihat nak pergi kuliah. Ustaz tu kata tak payahlah, saya doa bagi pampus terus lah senang. Waktu sihat pun kau pernah main ke masjid pun. Dia panggil kita pergi, dia nak suruh kita doa. Dia kata ni saya sihat ni duk cadang nak pergi masjid. Tak payah. Berapa kali dah duk kencing aku lah, aku doa bagi hang jalan terus lah senang. Baik, Pak Long. Ni kita nak baca keterangan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Keterangan, menderma harta adalah suatu perkara yang sangat susah bagi seseorang. Kita ni nak bagi harta benda kita ke orang, Pak Long, bukannya senang. Nak bagi dekat orang, nak sedekah duit kita nak bagi, nak untuk masjid, nak untuk sekolah agama, nak untuk orang susah, nak kepada mereka yang memerlukan, nak bagi ni, Pak Long, bukan satu benda yang suka, bukan satu benda yang senang. Kita nak bagi hak kita ni dekat orang. Jangan kata duit, rokok sebatang pun kira. Dia kok dalam dia nak mula kata dah ni baru 10 minit nak kata ke orang dah. Dalam mengajak lama sikit nak kata ke orang mana mampu bias dia nak kata juga. Kok dalam baganyok ni, kok dalam baganyok ni ada dak jenis pandai merokok beli tak hati? Ada betul? Ada. Netang ni isak pandai. Dia pergi kedai kopi, tangan duduk berjalan. Sambil duduk menyembang, tangan duduk berjalan. Pegang kotak korok orang. Dia hisap pandai, beli tak hati. Ni pasien pertama. Hisap pandai, beli tak hati. Yang kedua, kelaku orang hisap rokok. Ada tak jenis orang? Rokok ada, pemetik tak ada. Jenis ni pun ada. Rokok ada, pemetik tak ada. Lighter.
Tak lah, hang nak isap rokok, hang belilah. Tak. Lain lah kalau dia isap jenis lain. Dia nak rasak kawan dia. Dia kata, main nak rasak hang betang, hang rasak aku betang. Lain. Ni tak. Rokok dah, rokok. Dia kata, aku lupa bawa. Lepas kata, tak pernah hang bawa pun. Lupa punya dia. Ni nama dia Mat Cemeh. Semua dia cemeh. Makan cemeh, minum cemeh, rokok pun cemeh. Ada tak orang lagu ni balong kau pakai nyok? Ada. Tapi dia jangan main masjid. Dia tahu dah ustaz-ustaz duk kata ke dia. Nak bagi rokok dekat orang sebatang pun rasa payah Pak Long. Tambah kita nak bagi rata kat orang. Kita ni penyakit kedekut ni Pak Long. Secara lazimnya setiap orang dia ada penyakit tu. Cuma penyakit tu boleh kawal dengan tak boleh kawal. Dua benda tu Ada orang penyakit ni dia tak boleh kawal. Dia kedekut. Kedekut untuk orang, untuk anak dia pun dia kedekut. Ada. Anak dia kata, abah ni nak beli kasut sekolah ni. Cikgu kata ni kasut pun dah keluar ibu jari dah. Ibu jari kaki terkeluar lah anak dia. Kasut sekolah anak dia. Ibu jari kaki tu terkeluar lah. Bak lagi duduk dalam kasut, ibu keluar. Cikgu kata ni boleh tukar lagu kasut. Masa dia buat spot check, ibu jari keluar. Dia balik abang kat abah dia. Dia kata, abah, cikgu suruh tukar kasut. Dia kata kasut tu dia elok lagi. Dah, ibu jari terkeluar lah anak dia kata. Abah dia kata, abah tak apa abang kat cikgu. Satu yang keluar, 4 lagi duduk dalam. Dia kata. Satu yang keluar, 4 lagi duduk dalam. Anak ni tak ada muka dah. Nak pakai kasut tu nak pergi sekolah. Tapak tak ada bunga. Tapak kasut ni tak ada bunga dah. Dia balik, dia duk ambil pisau, dia duk kelas lagu tu. Yang kata pak kedekut ni. Buat balik bunga. Dia ingat, bunga tayar kereta dia kot. Dia nak pakai tayar celuk ni. Ada Pak Long. Yang lagi dahsyatnya, untuk diri dia pun dia kedekut. Saya bisa jumpa orang tu ni. Pergi makan bihun sup. Betul? Ayam tak ada. Kita kata ayam tak ada. Dia kata tak ada. Tak minum ayam. Dia kata sup ada dah. Ni saya jumpa di Kok Diang. Pergi cek-cek pak dia. Dia kata duduk bagai nyok. Dia kata lah. Kita kata tak ada ayam lah. Dia kata tak apa Ustaz. Sup ada dah. Bihun sup. Allah. Saya pun try latih dia. Dia kata tak apa order dah. Saya nak belanja ni. Ustaz nak belanja lah. TOS 5 satu. Terus Pak Long terus. Dengar kita nak belanja ni. Terus TOS 5 satu. Ada orang kedekut lagu ni Pak Long. Ada Pak Long ada. Sakit duit duk ada dalam bank berpuluh ribu, beratus ribu duit duk ada. Mai sakit sepatutnya orang lagu hang ni tak payahlah duk pergi beratok dekat klinik kesihatan dengan orang-orang biasa ni. Sebab hang ada duit. Tidak Pak Long. Bukan nak abang kata hang tu tak payah duk pergi. Tak. Sepatutnya hang pun tahu klinik kesihatan tu orang punya beratok ni ramai. Hang ada duit, hang pilah cari hak bayar tu. Hang tak payah duk main beratok lah dengan orang ni. Bagilah lepas tu. Barisan pun tak panjang sangat. Ni hang duk main dah lah kawan ni pun sakit. Nak pergi ke tempat biasa. Duit tak ada. Harap klinik kesihatan. Hang yang mampu pun duk main duk masuk celah tu. Kuih panjang. Klinik kesihatan ni bagi tak ada duit. Betul-betul tak mampu ni pi. Hang tu ada duit. Hang duk main duk beratok dengan orang ni buat apa? Kesian kat lepas duk beratok panjang. Hang duit berjuta duk ada. Ratus ribu duk ada dalam bank. Dia ada dua tau jenis ni. Yang pertama hak jenis kaya, duit ada. Pergi kedekut. Hak satu lagi, duit tak apa ada. Acah-acah kaya. Ada juga. Duk buh gambar kot dalam sosial media tu nak abang kata dia kaya. Ada juga penyakit lagu tu. Ada juga. Acah-acah kaya. Dia orang ni kalau kaya betul, dia bukan cerita ke orang. Ada dia nak cerita ke orang tu, dan cuba tengok tu. Bill Gates, ada dia cerita orang. Aku kaya.
Aku bibi ada 18 orang. Tak ada. Bukan dia duk cerita orang. Hak duk cerita ni, hak acah-acah kaya. Dia tak ada duit tak mana, tapi nak abang orang kata dia kaya. Ada juga jenis tu. Ada apa tu? Orang kaya ni orang tengok bentar kata kaya, dia duk cerita. Orang tengok bentar. Tengok hang tu. Kemas hang tu. Dia kata tak ada. Tak aku tengok. Kain baju Melayu hang ni pun ni bukan kain biasa ni luar biasa. Kain ni je kain masjid bagi. Cik dia low profile. Ni aku kata ni jadi jaket dia bagi. Oh. Tengok jam pun tahu. Jam hang ni nak sebut pun tak erti yo. Dia kata ni nak sebut nama jam hang tu pun tak erti. Jam beli kot ni TikTok Cik. Hang tak ada sembang lah. Kami tahu hang duit banyak. Tu orang ada duit. Ni hak tak ada duit ni Allah nak tunjuk kata dia ada duit. Ada orang lagu tu. Ada. Tu buat tu orang tua kata gila. Dia bukan semacam. Gila ni Pak Long dia ada 99 jenis. Ada orang dia gila jawatan. Tak ada jawatan tak dia duduk. Dia kena jawatan. Dengar ada apa pemilihan kat dalam kampung semua dia pergi. Dia kata ni ada pemilihan masjid sampai. Nak suruh orang calon dia gila jawatan. Tak lekat AJK masjid. Dia pun nak calon pula nak buat AJK kampung. Sampai dia pun kata nak buat pemilihan AJK muslimat masjid pun dia aman. Sampai maklum tu kata tak boleh. Hak ni orang perempuan je. Tak muncul balik. Dia kata tak apa. Gila jawatan maklum. Ada agak gila jawatan. Harap-harap dalam kampung ni tak ada lah jenis gila jawatan. Hak yang kedua. Ada agak gila. Gila apa? Gila perhatian. Kalau bahasa Kedah dia panggil lapak perhatian. Jenis gila perhatian ni. Dia buat nak bagi orang bagi tumpuan dekat dia. Orang tak layan dia pun dia buat nak bagi orang bagi perhatian kat dia. Lapak perhatian, gila perhatian. Ni menyakit kat Pak Long ni. Gila. Ada hak nombor 3 Pak Long. Ni lagu Pak Long. Ni Pak Long. Gila agak tapi gila hak jenis bagus. Apa dia? Gila mengaji. Ni Pak Long. Muka jangan belagak. Dia buat tawaduk Pak Long. Ni puji sikit muka menyombong. Ni segan nak puji orang berganyong. Dia ni gila mengaji. Habak yang kuliah celah mana? Sampai. Ada tak orang lagu tu? Ada. Kalau semalam tak ada kuliah, dia tak boleh duduk. Dia tanya Pak Zul, malam ni tak ada kuliah apa tu? Pak Zul kata tak ada, ustaz tak boleh main. Awak dia pergi mana? Jam. Dia kata jam tak dah. Dia tak boleh duduk. Tu tak ada kuliah apa tu? Tak ada. Dia kata lah Pak Zul pergi mengajar. Kami nak dengar. Kata. Pak Zul pun jadi pengurusi pun lama. Mengajar lah takkan nak masuk kerja. Pak Zul kata tak boleh saya. Pak Zul tak boleh mengajar. Mas saya mengajar. Dia kata. Pak Zul kata jangan pergi kapi ambil ketemu orang. Tak mengajar. Dia jenis gila mengaji. Pak Zul tak berani dia mengajar. Takut main elok balik habis tak ada. Tu yang kata gila ni Pak Long. Gila ni dia macam-macam. Gila ni. Tapi dalam banyak-banyak gila, kita ambil lah gila yang elok. Gila apa? Gila buat kebajikan. Gila apa? Gila kumpulkan pahala. Gila buat amal soleh. Itu gila yang baik. Satu lagi lepas panggil gila balik bayar. Itu tak boleh bagi tu. Nak sebut tak boleh. Nak sebut tak boleh. Takut kena ban lagi ni. Gila balik bayar. Melainkan dalam bentuk kewajipan. Dia kata orang ni sayang ke harta, dia tak mau nak sedekah. Kecuali, kok mana? Bentuk kewajipan seperti zakat. Atau dalam bentuk kesedaran yang mendalam. Sehingga penderma merasakan harta yang didermakan itu adalah sebagai simpanan yang kekal. Yang akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Pada bila? Hari kiamat nanti. Ada orang dia sedekah tak mau zakat dia gelar. Sebab apa? Wajib. Sedangkan benda ni Pak Long untuk kita. Saya nak abang nak. Kebajikan yang kita buat ni Pak Long semuanya untuk kita.
Melainkan satu ya Pak Long. Apa dia? Puasa. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala kata apa dia? As-sawmu li. Puasa tu untuk aku. Wa ana ajzi bi. Aku saja tahu nak balas dia lagu mana. Hak lain pada tu Pak Long. Semuanya untuk kita. Semuanya untuk kita. Baik Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu benda. Awak, kita derma, bukan duit tu main kat kita Ustaz nak. Dia bagi ke orang. Betul. Tapi Allah Ta'ala ganti dengan hang apa dia? Kesihatan. Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatilah orang yang sakit tu dengan bersedekah. Nabi kata.